satu perkara. Inilah yang disebutkan sebagai Al-Mahdi. Bila kita sebut Al-Mahdi, apa maksud Al-Mahdi dalam bahasa Arab? Al-Mahdi ini ialah kata dasar, kata akar bagi huda, hidayah, iaitu yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Itulah makna Al-Mahdi, yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Kalau kita nak bahas dalam ilmu nahu atau ilmu saraf, dia disebut sebagai isim maf'ul. Isim maf'ul. Dan inilah yang disebut, yang kita boleh kaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar Nabi, iaitu Irbad bin Sariyah. Yang mana hadis itu panjang, tetapi di belakang dia sebut wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Maksudnya sunnah khulafah-khulafah yang terpimpin, sunnah khulafah-khulafah yang terbimbing, yang sentiasa diberi hidayah.